Hai guys, hari ni saya nak cakap pasal pantang larang susuk. Dari segi makanan, tak boleh makan dikatakan boleh mematikan susuk. Tak boleh makan pisang kembar atau raja, jantung pisang, tebu, rebung dan keladi. Dari segi agama, tak boleh dekat dengan orang alim, tak boleh dengar ayat Al-Quran lama-lama, tak boleh ruqyah atau zikir kuat-kuat badan jadi panas dan sakit. Dari segi tingkah laku, tak boleh langkah mayat, duduk di bawah jemuran kain, melangkah tempat kotor tertentu, bercakap besar tentang susuk sendiri. Kena keep silent je guys. Dari segi waktu, tak boleh keluar waktu gerhana atau hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh bomoh. Okeylah guys. Jangan lupa subscribe, like dan share video saya banyak-banyak. Okey, bye.